Selamat datang ke unboxing Blockcase Kamen Rider Starlight Volume 3. Semua characters technically kita dah dapat. The last one, the last secret ialah Hell Rising Hopper dekat sini. Let's check it out. Kita tak dapat Hell Rising Hopper untuk complete collection ni. Beratnya ialah 46 gram, tapi ambil ni kena take consideration that plastik sealer dah tiada. Okay, 2 flying bags. Hell Rising Hopper for sure. Okay, adakah dia mempunyai silika gel kat sini? Tiada silika gel. Okay, tiada silika gel. Mana cardnya? Card dia. Hell Rising Hopper, 01 Hell Rising Hopper dekat sini. Cantik. Yang ni paling aku looking forward nak tengok dalam ni. Yang ni lah juga aku dapat lah dalam series ni. Hitam dan merah. Pasang dulu. Alright, siap dah pasang Secret Hell Rising Hopper. Okay, check him out. Warna hitam dan merah. Technically dia ni is just another recolored of Shining Assault Hopper sahaja. Tengok side by side ni kan. Just another recolor. Tapi dia cool lah, dia warna merah. And also what makes him cooler ialah dia ni ialah secret lah kan. Okay lah tu, boleh diterima. And look at the detail kat badan dia, nampak tu kat chest dia tu kan. Tak malas walaupun Starlight. Walaupun Starlight tak malas. Merah dia tu merah yang metallic . Nampak tak dalam kamera, aku tak sure. Merah yang metallic. Dia tak ada dapat any weapons pun. Dia dapat tangan yang untuk terbuka untuk pegang weapons. And dia dapat api. Efek api ni. Efek api ni lebih merah. Oren dia. Lebih oren daripada yang secret hit Joker. So kalau nak pasang efek api dia, kena cabut dia punya tangan ni. And dia ada satu ball joint dekat situ. And then just cocok sajalah dekat tangan dia. And there you go. Ada efek api dekat sini. Dia tumbuk api kan. So what they casting about Secret Hell Rising Hopper. Okay, maka dengan ini for real settle dah unbox ke semua Blockcase Kamen Rider Starlight Volume 3. Semua dapat 12 characters dengan 3 secret. So nak unbox Blockcase set apa pula selepas ini?